Rajah sisi 4 ABCD ialah satu rhombus. Seperti yang kita lihat pada rajah di sini. Dan apa yang mereka mahu kita buktikan ialah penjuru mereka ialah serenjang. Ianya serenjang seperti ini. AC ialah serenjang dengan BD. Maka kita fikirkan tentang semua yang kita mahu tahu tentang rhombus. Pertama sekali, rhombus ialah kes istimewa daripada segi 4 selari. Dalam segi 4 selari, bahagian yang bertentangan ialah selari. Baiklah, bahagian itu ialah selari dengan bahagian itu. Dua bahagian ini ialah selari dengan ini. Dalam rhombus, bukan hanya bahagian bertentangan ialah selari, tetapi juga semua bahagian yang ada panjang yang sama. Baiklah, anda perlu ingat itu. Bahagian ini ialah bersamaan dengan bahagian ini, iaitu bersamaan dengan bahagian itu. Iaitu sama pula dengan bahagian itu di situ. Ada sesuatu yang menarik yang kita tahu tentangnya, iaitu penjuru pada segi 4 selari, yang mana kita tahu semua rhombus ialah segi 4 selari. Perkara ini tidak semestinya benar. Kita tahu untuk mana-mana segi 4 selari dan rhombus ialah segi 4 selari. Iaitu penjurunya membahagi dua sama antara satu sama lain. Sebagai contoh, mari saya labelkan titik ini pada tengah, iaitu titik E. Kita tuliskan di sini. Kita tahu AE akan menjadi sama dengan EC. Ianya sepatutnya sama. Dan saya akan letakkan jalur di sini. Kita tahu juga EB akan menjadi sama dengan ED. Kita letakkan jalur juga di sini. Supaya anda lebih jelas dengan apa yang saya cuba sampaikan. Ini semua daripada apa yang kita tahu apabila seseorang katakan ABCD ialah rhombus. Baiklah, itu berdasarkan perkara yang lain yang kita telah buktikannya. Baiklah, sekarang kita akan buktikan bahawa AC ialah serenjang dengan BD. Bagaimana? Anda ikuti apa yang saya cuba sampaikan. Kita ada cara yang menarik untuk buktikannya. Dan anda boleh tahu hanya dengan melihatnya. Jika kita tunjukkan bahawa segitiga ini ialah sepadan dengan segitiga ini, dan dua sudut di sini ianya sama antara satu dengan yang lain, maaf ya. Kemudian mereka perlulah sama dan tambahan dan mereka perlu 90 darjah. Maka mari kita buktikannya. Perkara pertama yang kita lihat ialah kita ada satu bahagian, dan satu bahagian. Satu bahagian, dan satu bahagian lagi. Maka kita boleh lihat segitiga itu. Mari saya tuliskan di sini dengan warna yang baru. Baiklah, saya tuliskan dengan warna ungu seperti ini. Baiklah, ABE ialah sepadan dengan segitiga CBE. Ianya adalah sepadan. Kita tuliskan di sini, segitiga ABE ialah sepadan dengan segitiga CBE. Baiklah, ia akan kelihatan seperti itu. Kita tuliskan. Anda jelas bukan apabila saya tuliskan di sini? Baiklah, sebaik saja kita tahu itu, kita tahu bahawa sudut berkaitan adalah sepadan. Lebih tepat lagi, kita tahu bahawa sudut AEB akan menjadi sepadan. Baiklah, kita tuliskan di sini sudut AEB dengan sudut CEB kerana mereka ialah sudut yang berkaitan. Sama dengan sudut CEB. Ianya berkaitan dengan segitiga sepadan. Baiklah, anda telah mendapat apa yang saya cuba sampaikan, bukan? Sudut di sini akan menjadi sama dengan sudut di situ. Kita juga tahu mereka ialah tambahan. Baiklah.
kita mahu selesaikan persoalan dan permasalahan ini, mari saya tuliskan dengan cara ini. Mereka sepadan dan mereka ialah tambahan. Dua ini akan menjadi ukuran yang sama. Ianya perlu ditambah kepada 180 darjah jika saya ada dua benda yang sama, dan ditambahkan kepada 180 darjah. Apa yang ia beritahu saya? Ia beritahu saya bahawa ukuran sudut AEB, iaitu sudut AEB bersamaan dengan ukuran sudut CEB yang mana haruslah sama dengan 90 darjah. Kita tuliskan di sini 90 darjah. Mereka ada ukuran yang sama dan mereka ialah tambahan. Ini ialah sudut yang betul dan kemudian ini ialah sudut yang betul. Jelasnya ini ialah sudut yang betul. Sudut di bawah ini ialah sudut menegak. Ia akan menjadi sudut yang benar. Sudut di sini akan menjadi sudut menegak. Anda lihat jejari bersilang pada sudut 90 darjah. Baiklah, maka kita telah buktikannya. Ini ialah menarik. Satu segi empat selari jejarinya membahagi dua antara satu sama lain. Untuk rhombus yang mana semua bahagian ini ialah sama. Kita telah tunjukkan bahawa ianya bukan sahaja membahagi dua sama, tetapi mereka juga membahagi dua sama serenjang.